Bang nak hadapi mak ayah yang suruh sambung belajar tapi kita tak nak kerja. Alah manjanya. Apa masalah kau? Kau lelaki kan? Adakah raja akan susah hati bila rakyat dia marah dia sama dengan kau? Kau adalah raja dalam kau punya hidup. Cakap baik-baik dekat mak ayah kau. Mak, abah, Faiz tak nak sambung belajar. Faiz ada better plan yang lebih baik. Faiz tak nak jadi doktor. Faiz nak jadi bla 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 bla. Ini jalan yang Faiz pilih. Lepas tu parent kau cakap, kalau kau tak nak sambung belajar, kau keluar daripada rumah. So keluar rumah. Saya kerja, keluar rumah, duduk makan kawan dulu. Memang hidup gitu guys. Hidup ni keras. Kau ingat hidup ni mudah ke? Hidup ni tak ada tempat untuk bocah bokek macam korang. Kena stand up lah sikit. Mak paksa. Mak ayah tak boleh kawal hidup kau. Kau yang kena kawal hidup kau. Kau faham tak? Kau kena kawal hidup kau, bukan mak ayah kau. Mak ayah kau hanya mampu bagi nasihat saja. Namun yang buat keputusan adalah kau.